Cara puasa Ramadan gimana tu? Gimana? Cara puasa Ramadan ni. Apabila benda bedah dia kata yo bengah, benda ingat umalun tua long nit puklam. Kita tak ingat. Malam pun nak tanit malam pun Ramadan. Nak tanit dah puasa genap masih bulan. Nah, berarti uro tua tanit terbuka peluang bagi tanya untuk tak puasa dengan mazhab Malik. Karena mazhab Malik membolehkan nit malam pun untuk genap sebulan. Membolehkan. Gedanya orang mazhab Syafi'i sunat bak malam pun puasa tanit wujud dah puasa masih bulan. Tetapi malam tengah lusa lagi biasa nit belum lagi biasa nit wajib lagi biasa. Ura tak bedah tahu-tahu kadua tanit di malam. Yang ura dua tanit jud dah puasa lagi dia untuk taklid dengan mazhab Malik. Menyon naik lemeh tak tengok pupu ye baca puasa dengan mazhab Malik. Agak gegeun langit tak bajuri juzuk langit tayanah juzuk 2 wa mahalhu in kalada fa ila fala kana mutalabisan bi ibadatin fadilatin je berlaku menan menyot taklid ba mazhab Malik menyohara dengan cara nak ke tanya anggap kata menengui dengan sifat cara ibadat yang rusak yang hang itu berarti haram itu. Jadi setidaknya berdepu pupu yang berpada puasa mazhab Malik. Benar. Di pada puasa mazhab Malik amang gedaya hanya menjobu je. Cuma nak beda-beda bacut. Menyolah mazhab katanya pada puasa wajib qada kena kafarat tipu saja. Iaitu buka puasa dengan jima. Adapun dalam mazhab Malik kenyal mentah. Benar kenyal mentah. Sengaja muntah sekalipun tetap wajib terbuka puasa wajib qada kena kafarat walau muntah dengan sengaja. Benar. Jadi nak pada buah berbeza. Dalam mazhab katanya masuk sesuatu dalam rongga terbuka ada dua-dua boleh ada buah fiton minyak angin ditambah tinggal musak-sak dalam pi dalam perut atau tabu buat boleh musak-sak dalam rohong boleh punya ditambah ada masa misyari rongga-rongga ruang boleh maksudnya atau pori-pori hamba dia puasa nyo mazhab Malik terkedi tabuh memilih buat boleh atau sesuatu lebih maksudnya lebih hingga terus baru pun kena lebih batal puasa dalam mazhab Malik dalam mazhab tanya jadi menyota dah caranya mana pada bunga pada dua tertanit. Pilihan ji nak apa tanya? Hana tanya puasa mazhab kau wajib imsak mazhab rod. Bunga seput lagi biasa tengah luar Ramadan wajib qada. Pahala yang tak puasa luar Ramadan tak qada tiuro karena dua tanit, pahala ji hana samali lagi dalam puasa. Apa fadilah bulan ni. Menyoleh kita nyo perle pahala apa lagi ke bila Allah puasa ju mazhab Malik menyomoh cara. Pahala lagi biasa ke apa mentang dalam Ramadan. Ilmu bina silakan taklid. Atau jika emang bantai ingat malam pun video tanit. Jika taklid ba mazhab Malik urut dua tanit menyapa malam pun nata tanit tak puasa masih boleh. Punya hal tanit tak puasa masih boleh malam pun. Jika tak puasa mazhab Hanafi tanit orangnya ju. Karena dalam mazhab Hanafi je puasa wajib dan tanit ura tanit bengah selama masa kalau tak barai pada puasa selama masa boleh jam lahu. Puasa betul dua tanit pada ingat malam pun hana nit malam pun kena sebelum hana berarti haji taklid mazhab Malik. Tapi sangkira kucok mazhab Arab berarti ku imsak tengah luar Ramadan payah qada. Fadilah hana sama menuko. Tapi ni mazhab Rafi jenis jino dan mau cara. Ni ju. Nawai tu hadal yom tak jalan puasa orangnya di Ramadan ni lillahi taala untuk puasa Ramadan. Puasa aja. Apa kena kasat puasa dalam mazhab Nabi, taklid mazhab Nabi. Ya, benar. Mau cara. Ilo natam pernah lu puasa mazhab Malik natam pernah. Apa sama sih? Kecuali mazhab Malik lain cara puasa kan sama sih. Beda apa dengan ini tak kaya? Karena nalu ni lo biasa malam pun lu ni tapi malam-malam tengah lusa lagi biasa. Tak ni apa dia mazhab Syafi'i ni lagi biasa ti malam. Benda-benda tiga dua tanit kita puasa dengan mazhab Malik taklid tu. Jadi untuk kita puasa dalam mazhab Malik itu yang wajib betul. Hai tingkat pada puasa mana dah. Hai lah pada macam nak pada puasa wajib qada kena kafarat. Nah yang model pada puasa wajib qada nak kena kafarat. Ya mana sama dengan katanya beda sangat nak pada macam. Pada puasa wajib qada kena kafarat. Jima dengan sengaja, muntah dengan sengaja, makan dengan sengaja. Nyala mazhab Malik. Yang mazhab ni hana tipu saja. Kemudian memasukkan sesuatu dalam rongga yang hana terbuka lagi burung boleh. Anggap rongga dalam mazhab Malik.
sangkira tamu sesuatu pak oleh melalui lubang-lubang oleh rumah-rumahnya hingga lebih barunggu nyo batu lah mazhab Yohan atau tabuh pinton buat perut enggak lebih hingga mazhab ala rongga perut batu ha tako kalau dia orang-orang belum puasa ikoh kada orang ya puasa malik orang ya ibu liga boleh euro boleh ibu bahasa liga euro belum bahasa liga ukuran le euro lebih mutasa hingga barunggu punya puasa mazhab malik betul punya mazhab Syafi'i mana mazhab peluk ada ini tunjuk boh no peluk dah nah mana lagi ilmu yang boleh betul kan ya hidup ada boleh kajian tak ada ya anak mencih berat hak malik mazhab malik mujur nya berik mencih berat hak malik mazhab malik dah ajak ke dia Libya dia tak mazhab malik mesti dodol baru dah tak puasa mazhab malik jika lagi saya tingkat tepu mentang aja data yang membedakannya biar apa kajian taklid Allah Allah ya Rasulullah